Pada hari ini saya menyertai larian satu murid, satu sukan, satu Malaysia, di mana larian ini diadakan serentak seluruh Malaysia. Saya berdua menyertai larian 1S, 1M, 1 Malaysia. Hari ini 2 Julai 2011 bersamaan dengan Hari Sabtu, Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah telah turut serta dalam larian serentak satu murid, satu sukan, satu Malaysia yang kita sedia maklum pelancarannya oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap sebagai Menteri Pelajaran Malaysia. Saya berbangga kerana dapat menyertai larian ini kerana bagi saya aktiviti seperti ini dapat menanam minat satu Malaysia dalam kalangan muda-mudi seperti kami. Larian bermula pada pukul 7.45 pagi dan kami semua walaupun larian ini dijalankan pada sekitar kawasan kolej dan di kalangan pelajar saja, namun semangat ini dapat ditanam antara kami antara satu sama lain, lecturer dan juga pelajar. Bagi saya semangat seperti ini sepatutnya diteruskan pada masa akan datang agar negara kita dapat menjamin kepada kaum yang Larian ini bukanlah satu pertandingan, tetapi ia bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara kaum-kaum yang ada di MDK.
fun, it's very interesting. I have a lot of friends, and I think this is a very meaningful program and it should be done every year.